tu bang? Lepas tu bagi tahu kat bibi kat rumah tu, Bib, bulu kucing ni kena sedut betul-betul kapal ni saya buat semayang. Supaya kita tak letih, tak penat. Semayang tu tak sah, sia-sia je. Itu dah soal pengurusan kebersihan lah. Kucing seekor tak apa. Tak tahu bukan tak mungkin ada kucing orang kan. Tak ada bulu, tak ada Ada bulu tak? dia akan tak tidak tapi tidak ada kita. Ada bulu yang tercabut daripada kucing tak? Ada tak? Ada lah cakap yang nak orang tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab bulu kucing dia tak najis. Jadi kalau kita tak bawa kapal kita, umpama menanggung najis, sama juga. Pergi rumah orang tu pas semayang, tanya tuan dia, kapal ni bersih tak? Bersih, jalan. Lepas tu kita tanya, ada bulu kucing tak? Banyak bulu kucing, kata boleh. Ada bela kucing kat luar. Okey. Itulah riwayat dari Sahihain. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat hadis Sahihain merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Manakala riwayat Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta'-nya buku surat 97 juzuk yang pertama hadis nombor 67 berpunca dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ibu-ibu pergi internet search Taib Aisyah ni, ada orang yang berfaham Syiah, dia melaknat Aisyah. Dia melaknat, maki hamu. Dia mengkafirkan Aisyah. Ini melampau. Bapak Syiah sekarang ni dah melampau. Memang melampau. Tapi biasa orang kita tak berani, tak boleh buat apa. Mana jaga hubungan dengan Iran, meraihkan Syiah. Tapi semalam saya ada talk eksekutif dengan tim Hijrah. Saya ulas bab Syiah. Ditayangkan minggu depan, Khamis malam Jumaat minggu depan, pukul 10 malam. Boleh tengok situ. Pukul 10 malam siaran dalam setengah jam, saya kata setengah jam siaran tu tentang Syiah. Hari Khamis malam Jumaat minggu depan. Slot kes akidah. Kes akidah TV Hijrah 114 Astro. Okey. Saya pun tak pernah tengok apa rakaman televisyen yang saya buat, tak pernah tengok. Orang lain je tengok. Tak tengok tak. Cuba tengok di situlah tentang Syiah. Mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Aisyah. Mereka melaknat sahabat Nabi, hukumnya kafir dan murtad, keluar dari Islam. Laknat apa sah? Banyak cerita. Kononnya Aisyah memerangi Sayyidina Ali. Aisyah, Talha, Zubair memerangi Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Jadi sesiapa saja di kalangan sahabat, di kalangan manusia dan jin memerangi Sayyidina Ali pantas dilaknat. Laknat, dimaki, disumpah bukan. Harta dalam kitab Syiah Masyarikul Anwar, dia menyebut Sayyidina Abu Bakar lah merupakan berhala bagi penduduk Mekah lepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, macam mana kita nak toleransi dengan mereka? Ni Syiah minta ruang dengan kerajaan negeri Pahang nak buat dia punya satu komplek dekat Karak. Berapa puluh juta dia punya bajet. Ada blueprint dia dekat Karak, pusat dia, markas dia. Allahuakbar. Ini bila kita bercakap tentang Syiah, kita terpaksa berhadapan konfrontasi dengan orang Syiah, ahli politik Syiah, korporat Syiah, ustaz-ustaz Syiah, ulama-ulama Syiah. Bila kita bercakap pasal Wahabi, kita terpaksa menghadapi konfrontasi dengan orang-orang Wahabi, ustaz Wahabi, ulama Wahabi, politik Wahabi, korporat Wahabi. Jadi bila kita duduk senyap, kita terpaksa menanggung bala dan fitnah daripada Allah.
Inilah perjuangan di akhir zaman. Allah Akbar. Agar kita nak senyapnya orang tomah, fitnah, maki ham sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Abu Jahal bin Huzaifah radhiyallahu anhu menghadiahkan sebuah kumasyah, sehelai baju yang bergaris warna-warni lukisannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan solat dengan memakai baju tersebut. Setelah selesai solatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, kembalikanlah wahai Aisyah baju ini kepada Abu Jahal. Bukan Rasulullah tak terima hadiah, Rasulullah terima hadiah, tak terima sedekah. Rasulullah terima hadiah, tak terima sedekah. Tapi masalahnya hadiah ni mengganggu ibadah aku. Jadi atas semulalah, balik semulalah ke Abu Jahal. Mungkin Abu Jahal boleh hadiahkan pada orang lain dengan erti kata, ini baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak pakai baju ni. Siapa yang nak baju ni aku beri dia. Ataupun naik nilai. Ni baju yang pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak membidah baju ni 1 juta contohnya. Itu contohnya. Ya. Jadi Rasulullah hantar balik baju tu sebab ganggu ibadah. Tak salah kalau orang bagi kain pelekat kat kita, kita pakai kain pelekat tu, jadi kacau sembahyang kita. Atau ibu-ibu lah kalau nak bagi baju kat saya selai kan, saya pakai baju tu, jadi serabut sembahyang. Hantar balik. Hantar balik. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita boleh rasa benda-benda ni. Kita beli tudung, kadang tudung ni orang bukan Islam buat. Kita beli sejadah, kain lekuk ke, baju sebelah dalam yang kita pakai ke untuk buat sembahyang tu, kita rasa tak tenang, rasa serabut. Boleh jadi pakaian yang kita pakai tu. Sebab benda ni telah terjadi pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pilihlah pakaian yang kita nak sembahyang tu, pilih ya. Jangan sembarangan. Terutama kita orang yang kerja di jalan Allah tu kena pilih. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya mengatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh pembantunya, oleh pembantunya, iaitu Zakwan, dengan membaca mushaf. Okey, tengok mushaf 47 nota kaki bawah tu. Nota kaki bawah 47 tu, Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahawa kata-kata wa kana Aisyah radhiyallahu anha dimausulkan oleh Abu Daud dalam Masahif melalui jalan Abu Ayyub daripada Ibn Abi Mulaikah. Disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh pembantunya, iaitu Zakwan, dengan membaca mushaf. Zakwan, pembantu dia, bila sembahyang, orang perempuan tak boleh jadi imam pada orang lelaki. Pak Aminah Wadud buat tu gila. Orang belajar dengan Aminah Wadud lagi gila. Aminah Wadud pensyarah IAA, bukan pensyarah IAA. Anak-anak kita pergi belajar dengan dia. Nak belajar dengan Tok Guru, tak tahu Tok Guru tu gila. Tok Guru tu mereng, Tok Guru tak betul. Ikut je. Dah maafkan cakap kasar sikit. Kita dipilih guru. Perkataan guru kita, perbuatan guru kita, makan minum dia, pakai dia, pergaulan dia, nak beranak dia. Guru tu dia ada ilmunya, beramal dengan ilmunya. Dia Tok Guru fikirkan tak betul. Dia perempuan jadi tok imam, hak belakang tu laki-laki, laki tu gila juga begitu. Dalam Islam mana boleh perempuan mengimamkan lelaki. Kalau imam perempuan nak mengimamkan jemaah perempuan, tak mengapa lah. Ini dia khutbah jemaah, dia jadi imam jemaah, makmum dia lelaki juga. Lepas tu kalau anak-anak kita belajar dengan dia kayak jadi keluar-keluar jadi gila. Merek macam Aminah Wadud. Allah Rabbi la ilaha illallah. Kita ni tak usul peksa guru kita siapa. Tak usul peksa guru kita siapa. Kalau macam Habib Ali ke, Ustaz Yunus ke, Ustaz Yusaini ke, Ustaz Jafaruddin ke, kita kenal dia. Perkataan dia, pergaulan dia, ilmu dia belajar dengan siapa, sikap perangai perilaku dia. Tak kenal Ustaz Zamihan tak apa lah. Mana je kena kenal gitu. Ni tak apalah, kita belajar dengan ada telinga je Ustaz. Tak ada. Kita dah lanjut dah masa muda-muda dulu. Kita ni hayal, jahiliah, dah tua, dah pencet Ustaz. Tak apalah. Ada Ustaz isi program kita ikut je lah. Mana boleh begitu.
Kalau guru ada ilmu tak beramal dengan ilmunya, dia tak boleh memberi kekuatan pada kita untuk berubah jadi baik pada yang terbaik. Kalau saya, jadi saya tak bangun qiyamul lail, tak solat duha, tak puasa sunat, apa kekuatan saya nak bimbing ibu-ibu sekalian? Apa kekuatan yang saya akan? Cakap kekuatan suara, kekuatan cakap, komunikasi berkesan, orang lain boleh buat. Tapi kekuatan spiritual, Allah tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, kedudukannya mulia. Dia tak sembahyang, kali lelaki juga jadi imam. Kalau tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi medan perang ke apa semua, minta hamba dia yang lelaki ni, walaupun apa Quran sikit, baca Quran, sembahyang tu guna Quran, tak depan pun tidak apa. Jadi Aisyah ni antara sahabiat yang paling alim, paling faqih, paling warak, pun tu bersolat di belakang Zakwan, di belakang pembantunya yang tidak hafal Quran. Sebaliknya dalam solat, Zakwan hanya membaca mushaf Al-Quran sahaja. Kalau salah, tentunya Aisyah menegur Zakwan, kenapa menjadi imam, mengimamkan aku solat kamu baca teks Al-Quran gitu. Ini tidak ditegur, bahkan menunjukkan kepada kita bahawa tindakan Zakwan bersolat mengimamkan Aisyah radhiyallahu anha dan jemaah lain membaca mushaf Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tengok, telah menghadiskan kepada kami Waqi' bin Hisham bin Urwah dari Abu Bakar, dari Abu Mulaikah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia memerdekakan pembantunya, abidnya, sebagai abid mudabbar, abid yang direncanakan untuk dimerdekakan. Dia abid ni dulu sistem perhambaan. Dalam Islam, hamba dalam Islam tu ada kategori. Ada abid mukata, hamba mukata. Hamba mukata ni hamba yang bekerja dibayar gaji. Dia dapat gaji dia akan tebuk harga dia berapa. Katakan saya beli hamba 20,000. Saya kata kamu ni kerja dengan aku 3 tahun, dalam masa 3 tahun bayar balik 20,000 tu. Baru dah aku beli kamu tu. Itu hamba mukata. Atau lagi hamba mudabbar. Hamba mudabbar ialah okey, mu kerja dengan aku cukup 3 tahun, lepas tu aku bebas tanpa bayaran tak apa-apa. Itu hamba mudabbar. Jadi Zakwan ni hamba kepada Aisyah, membantu kepada Aisyah, pembantu yang bersifat mudabbar, yang dijadualkan untuk dibebaskan cukup pada syarat dan yang termasuk tersebut. Dia mengimami, yakni Zakwan mengimami Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Tak seorang pun boleh berprasangka bahawa Zakwan atau Abu Amir itu hanya berduaan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sama sekali tidak. Ibn Hajar bahkan memberi penjelasan lebih lanjut. Hadis tersebut dimausulkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan oleh Abdul Razzaq melalui jalan lain daripada Ibn Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, bahawa dia Abu Mulaikah mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di puncak wadi satu lembah Al-Qasis. Dia disertai ayahnya Ubaid bin Umar, Miswar bin Mukhrimah dan ramai sahabat yang lainnya. Lalu mereka diimami oleh Abu Amir, yakni Zakwan, membantu pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu dia masih menjadi pembantu yang belum dimerdekakan. Dia Abu Amir yang dimaksudkan adalah Zakwan. Demikian menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tengok, bukan kata Aisyah jadi makmum seorang, Zakwan jadi imam seorang, tak. Ada sahabat-sahabat yang lain bersolat berjemaah bersama Zakwan, terutamanya sahabat lelaki, dan juga ada sahabat wanita. Jadi di antara yang pandai yang membaca Al-Quran itu ialah Zakwan. Antara itu Aisyah memilih Zakwan untuk mengimamkan solat tarawih pada bulan Ramadan. Walaupun beliau tidak banyak menghafal, tapi bacaannya bagus. Bila Zakwan mengimamkan solat, beliau hanya membaca mushaf. Jadi peristiwa ini menjustifikasikan pada kita, kalau kita jadi imam solat tarawih,
tak sempat nak pergi masjid, tak sempat nak pergi surau, main kat rumah bang. Main kat rumah bang, saya nak dengar abang baca Quran sekali. Bang, pengsan suami kita. Abang demam. Alah, tak. Dulu awak kahwin dengan saya naskah masah Al-Quran. Sekarang tu dah berabuk dah bang. Abang pun tak baca, saya tak baca. Dia berkata dalam bulan Ramadan, abang bacakan untuk saya sekali malam okey dah. Malam esok pergi masjid, malam lusa pergi surau. Sudah suami kita. Tak apa, abang tak apa pun baca saja. Jangan baca pandai sak apa mana baca kan. Ya. Buku pandai baca kan. Kerja-kerja pejabat, tapuran pejabat, kewangan, penjata semua boleh baca kan. Bacalah Quran kat saya sekali. Sudah. Ni boleh baca. Letak atas para tempat tinggi, letak situ baca. Ataupun dah suami tak ada, suruh anak sulung kita baca kat Quran kat rumah dalam solat kahwin, baca. Tak ada anak menantu, tak ada hang menantu, hantu. Hantu ada baca Quran. Lebih lagi hantu bonceng. Hantu bonceng tu mengarut tu, filem tu mengarut. Filem tu tak betul. Mempersendakan Islam, mempersendakan kalimah syahadah. Tak ada apa kesucian Islam ni dalam kalimah syahadah. Apa Zizan kan? Dia apa? Pelakon tu. Dia ucap syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Syaitan. Disebut gini. Patutnya produser ke penulis lirik ke diasingkan. Mengucaplah bagi sempurna. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Duduk sekejap. Setan. Tak apa. Jarakkan antara sebutan syahadat dengan ketakutan pada syaitan. Jarakkan. Atau sempurnakan syahadat. Barulah sebut takut. Ni tak sempurna syahadat. Syaitan. Maknanya syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul wa asyhadu anna Muhammadar setan. Muhammad tu setan. Sebut begitu, kafir, murtad. Main-main. Mungkin pelakon ni kata saya tidak berniat. Kalau tak niat pun jadi fitnah, dosa. Bukan pelakon je dosa, produser kau tulis lirik ke, juru kamera ke, semua dosa. Ngarah, semua dosa. Dia kata dia tak niat, ya, buat dosa, tak semestinya kena niat. Saya tak berniat untuk merompak. Saya tak berniat untuk mencuri, saya tak berniat untuk zina. Buat benda maksiat tak semestinya kena niat. Nampak tak? Tapi ramai orang bagi duit pada hantu bonceng. Ramai berjuta-juta orang bagi duit kat hantu bonceng. Kan? Bagi duit kat Ustaz Samihan RM20 Bagi duit kat hantu bonceng juta-juta. Tengok. Patut kita pun jadi macam hantu. Suka kat hantu, bantu hantu, tolong hantu. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran ke, baca mazhab ke, hantu bonceng, hantu patin ke, hantu apa ke, semua je boleh. La ilaha illallah. Baik, kita tengok dulu. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau dikenali sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Dan dia salah seorang dari kalangan tokoh ulama Asy'ariyah yang berpegang kepada manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah. Metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mudah je yang kita belajar akidah sifat 20 tu. Allah ada sifat wajib, sifat aru, sifat mustahil. Allah wujud, Allah sedia kala, Allah kekal, Allah maha hidup, maha mendengar, maha melihat, Allah berkuasa, Allah kehendak. Yang kita belajar sifat 20 tu, itu teras kepada akidah Sunnah Jemaah yang diperteguh dan diperjuangkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Ulama besar bukan sembarangan. Tak ada syekh, tak ada guru, tak ada ustaz yang boleh berlepas diri daripada kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Bukhari. Tak ada tok guru, tak ada alim ulama yang tak merujuk kepada pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang akidah. Tak ada. Tapi mari faham Wahabi, dia kata Imam Ibn Hajar Asqalani ini akidah tak betul, akidah sesat, akidah menyeleweng, akidah munafik, bukan ikut Rasulullah dan para sahabat. Na'udzubillah. Itu bahaya faham Wahabi. Ibu-ibu
minta yang beli buku ni baca betul-betul. Ini saya tulis dengan sepenuh kajian, sepenuh perhatian, sepenuh pengharapan. Kalau baca buku ni, selesai masalah pemikiran Wahabi. Allah Akbar. Dalam buku ni saya cut and paste satu terjemahan Al-Quran yang dicetak dan diberikan percuma oleh Kedutaan Arab Saudi di Nusantara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Pada juzuk yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 255, ketika menafsirkan ayat kursi. Okay? Dia kata wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Betapa luasnya kursi Allah, yakni ilmu dan kudrat Allah seluas langit dan bumi. Ini tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ikut tafsiran Wahabi, dia kata kursi dalam ayat ini diartikan dengan ilmu dan kudrat Allah. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih, makna kursi ialah tempat letak telapak kaki Allah. Ini Quran ni ada di bumi percuma. Quran ni ada di bumi percuma. Dicetak dengan kulit warna merah. Kulit warna merah cetak. Yang 2008, 2007, 2006, 2005 tak ada. Wasi'al kursi itu, kursi maksud tapak kaki Allah tak ada. 2009, 2010, 2010 ada. Mana-mana masjid seluruh Nusantara pun ada, membawa fahaman pada kita di fahaman tajsim, fahaman yang mengkayakan Allah ada kaki dan tapak kaki, kulit sarah darah sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini dicetak beri cara percuma oleh Kedutaan Arab Saudi. Kalau orang kata Kedutaan Arab Saudi tidak bertanggungjawab menyebarkan fahaman Wahabi, ini apa? Ini apa? Ini apa? Tak ramai ustaz-ustaz kita guna Quran ni untuk buat pengajar. Boleh ke tak kita nak terima Allah ada tapak kaki, ada mata, ada telinga, ada betis? Kita tengok yang ni. Tengok. With the compliment of Islamic Counselor, Royal Embassy of Saudi Arabia. Quran ini kita tengok surah Baqarah. Tengok surah Baqarah, juzuk yang ketiga Al-Baqarah. Ayat 255. Ayat 255, ayat kursi. Ayat kursi. Tengok. Ini cetakan Rasulullah. Ada, memang ada. Yang dicetakkan 2008 mestinya ni. 1412 Hijrah. Ini dicetakkan 1990. Oh tak ada. Ini dicetakkan tak ada. Tengok. Ayat 255, ayat kursi, juzuk yang ketiga, surah Baqarah. Tengok. Kursi dalam ayat ini oleh sebahagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah, dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya. Habis, tak ada. Ini cetakan sebelum, tak ada. Cetakan baru, dia tambah lagi, dia kata. Dia tambah lagi. Pendapat yang sahih terhadap makna kursi dalam ayat ini ialah tempat letak telapak kaki Allah. Tengok dia tambah. Pak cetakan dulu tak ada. Pak cetakan baru ada. Maknanya usul Wahabi semakin menjadi nak menerusi kedutaan. Apa bertanggungjawab? Berapa ramai alim ulama kita yang sedar benda ni? Berapa ramai? Pemesongan berlaku secara halus. Berapa ramai jabatan agama yang sedar benda ni? Lepas tu kita buat kajian teliti. Tolong ambil peduli tentang akidah, ambil peduli tentang agama. Kalau kita buat ibadat, buat haji, buat umrah, puasa bulan Ramadan sekalipun, ada dia fikir Allah ada mata, Allah ada tapak kaki, Allah ada betis, Allah ada tulang rusuk, Allah ada kepala, Allah ada gigi, Allah ada bibir. Batal lagi kita, tak sah ibadat. Bahkan kita boleh jadi kafir dan murtad. Kerana menghayalkan Allah menyerupai makhluk. Na'udzubillah min dzalik.
Lepas tu balik banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad, Allah tempat tumpuan segala makhluknya. Lam yalid, Allah tidak beranak bagaimana manusia dan binatang. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan bagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca-baca banyak ayat ni. Ini ayat tauhid Suratul Ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan fahaman dan pegangan kita. Okey, ini tak ada. Quran ni tak ada ni hak berhenti lambat sikit. Okey, Quran hak baru ada, maka kita waspadalah insya-Allah. So, Hafiz Ibn Hajar Asqalani mengatakan hadis tersebut dijadikan dalil untuk membolehkan seseorang yang menunaikan solat membaca Al-Quran melalui mushaf. Tengok teks Al-Quran lah. Dari hadis yang mengungkapkan tentang adanya tulisan pada sebuah baju tadi, dapatlah disimpulkan bahawa melihat sesuatu dalam solat itu meskipun sedikit mengganggu tidak membatalkan solat. Lalu bagaimana halnya dengan melihat mushaf? Mengapa harus dilarang atau dimakruhkan? Itu pandangan saya lah. Penterjemah maknanya pandangan yang saya kemukakan berdasarkan kepada hadis-hadis yang ditunjukkan tadi, walaupun tidak dijelaskan oleh Syekh kita, Syekh Hasan As-Saqaf. Tanda kalau kita baca Quran tanpa belik-belik, tanpa menyebut-nyebutkan, haruslah. Bagi kita tak hafal banyak. Aduh. Yang keduanya, kalau kita baca duk belik-belik pegang tangan, jadi makruhlah. Sebab duk sibuk-sibuk pada benda-benda teknikal, akhir sekali matlamat bersolat untuk mengingati Allah secara khusyuk terganggu. Okey. Apa yang telah saya sebutkan, ini pandangan Syekh As-Saqaf lah. Apa yang telah saya sebutkan dan simpulkan itu dikuatkan oleh pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tokoh ulama yang ulung dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan jika orang yang menunaikan solat membaca Al-Quran dari mushaf, maka solatnya tidak sah. Sama ada dia menghafal Al-Quran ataupun tidak menghafal. Jika dia menghafal Al-Fatihah, maka membacanya dengan mushaf menjadi wajib. Okay? Jika dia tidak menghafal Al-Fatihah, maka membaca Al-Fatihah dengan mushaf menjadi wajib. Kadang-kadang dia perlu membolak-balik lembaran mushaf. Itu pun tidak membatalkan. Membolak-balik teks Quran itu tak batal, jadi makruh je. Okay? Bahkan jika dia melihat ada tulisan selain Al-Quran di tepi dia tu, dan dia mengulangi dan menimbulkan keraguan dalam dirinya, baca ulang balik, okey, maka solatnya pun tidak batal meskipun waktunya lama. Ni makruh saja. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana disebutkan dalam Al-Imla, kitab Imla karangan Imam Syafi'i, perbuatan ini adalah makruh. Makruh dia sibuk-sibuk tu bolak-balik tu. Bolak-balik apa teks Al-Quran tu. Dan ia disepakati oleh para pengikutnya. Ashabu Syafi'i pun kata makruh juga. Anak-anak murid Imam Syafi'i kata makruh juga. Dia sibuk duk belik-belik Quran tu. Inilah mazhab kami, mazhab Syafi'i. Juga mazhab Imam Malik, mazhab Abu Yusuf. Mazhab Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan Muhammad bin Hasan juga anak murid pada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadinya kalau kita baca Quran, tengok Quran harus. Kalau kita baca Quran, dia pegang Quran, dia belik Quran, hukumnya makruh. Solat masih sah. Ini merupakan pandangan mazhab yang empat. Adapun talqin, mengajarkan di dalam solat, mengajarkan orang baca Quran dalam solat, okey, oleh yang tidak menunaikan solat, menurut kami itu amalan. Menurut kami amalan ini tidak membatalkan solat tanpa khilaf, tanpa perbezaan pendapat. Contohnya, saya dah sembahyang dah. Saya duduk tepi-tepi, duduk sini, tepi-tepi. Mari orang musafir ke orang lewat ke solat, dia sembahyang. Jadi orang hak sembahyang tadi, dia sembahyang maghrib, sembahyang subuh ataupun sembahyang isyak, dia baca Quran dengan sembahyang salah. Saya ni hak duduk tepi-tepi, duduk zikir ni, tahu salah, saya pun duduk. Itu maksudnya mengajarkan. Talqin maknanya mengajarkan. Saya tak sembahyang, orang tu sembahyang. Dia baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Siapa sambung? Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ikut saya. Mari. Teguran saya tak membatalkan solat dia. Bahkan sunat saya menegurnya supaya dia tak tersalah bacaan.
Ini tidak membatalkan salat tanpa khilaf, tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Demikian menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Cukup tu, banyak-banyak. Banyak tu.